Kita dak niat puasa, kita bangun sahur, adakah dikira niat? Tidak dikira niat. Kerana bangun sahur tak kira niat. Tapi kata ulama fiqh, kalau kita bangun sahur itu ada dalam hati kita supaya kita kuat berpuasa esok hari, dikira niat. Nampak? Yang tak kira niat ialah bangun sahur je. Termasuk set-set ponteng puasa. Geng-geng hak tak puasa ni kalau dia tidur di rumah dengan mak ayah dia gerak puasa sahur, bangun makan. Bangun tak? Dah esok puasa tak? Faham lagi? Jadi kalau bangun sahur saja, tidak. Kata-kata ulama. Imam Nawawi kata kalau adalah kita niat bersahur itu untuk kuat tidak lapar esok harinya, esok hari Ramadan tu kita tak lapar, maka itu dikira niat puasa. Mana walaupun kita tak kata aku berniat mengerjakan puasa Ramadan esok hari fardu atasku, tak kata gitu pun sah dah. Kerana kita makan itu supaya kita tahan berpuasa esok hari, dikira sah niat lagu tu. Yang kata tak sah ni bangun sahur saja-saja. Sebab ada ustaz kata bila kita bangun sahur automatik kita memang niat nak puasa. Tak. Ada orang yang dia tak puasa pun dan dia bangun bersahur. Faham lagi? Contoh perempuan yang tidak berpuasa, yang period. Dia bangun tak sahur? Makan sehari dengan suami dia. Ni oleh nambah beh dia kita. Faham lagi? Tapi dia ada tak niat nak berpuasa? Tak ada. Kerana itulah mesti ada niat untuk membezakan orang yang nak berpuasa dengan tidak nak berpuasa.